Hai semua, saya Cikgu Fauziah. Mari kita jawab soalan 1 kertas 2 bahagian A, bab 2 sebatian karbon. Lihat jadual 1, X ialah alkena dengan bilangan atom karbon 4, Y ialah asid karboksilik dengan bilangan atom karbon 3 dan Z ialah alkohol dengan bilangan atom karbon 6. X dan Z bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7, tetapi tidak bertindak balas dengan serbuk natrium karbonat. Sebaliknya, Y tidak bertindak balas dengan larutan kalium manganat 7, tetapi bertindak balas dengan serbuk natrium karbonat. Soalan 1A bertanyakan tentang formula ARM alkena. Murid-murid perlu hafal jadual formula ARM untuk semua siri homolog. Formula ARM alkena ialah CnH2n, di mana N sama dengan 2, 3 dan seterusnya. Mari kita lihat soalan 1B. Berdasarkan jadual 1, namakan sebatian Z. Bilangan atom karbon Z ialah 6. Lihat jadual ini, nama induk jika bilangan karbon 6 ialah hex. Akhiran bagi alkohol ialah ol. Jadi, sebatian Z ialah heksanol. Sekarang mari kita jawab soalan C1. 0.5 mol sebatian Y bertindak balas dengan serbuk natrium karbonat berlebihan dan menghasilkan natrium propanat, air dan karbon dioksida. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. Langkah 1. Tentukan formula molekul bagi sebatian Y. Berdasarkan jadual 1, Y ialah asid karboksilik dengan bilangan atom karbon 3. Oleh itu, formula molekul bagi sebatian Y ialah C2H5COOH. Langkah 2. Tuliskan formula molekul bagi natrium karbonat. Ion natrium ialah Na+. Ion karbonat pula ialah CO32-. Karbonat ada cas negatif 2, jadi kita perlukan 2 ion Na+. Oleh itu, formula molekul bagi natrium karbonat ialah Na2CO3. Langkah 3. Tuliskan formula molekul bagi natrium propanoid. Propanoid datang daripada asid propanoid. Formula asid propanoid yang kita sudah selesaikan sebentar tadi ialah C2H5COOH. Apabila bertindak balas dengan alkali, H pada COOH akan diganti dengan Na. Jadi, formula natrium propanoid ialah C2H5COONA. Formula air dan karbon dioksida tentu murid-murid sudah tahu kan? Formula air ialah H2O, formula karbon dioksida ialah CO2. Sekarang murid-murid sudah boleh tuliskan persamaan bagi tindak balas ini. Jangan lupa seimbangkan persamaan tersebut. Mari kita jawab soalan C2. Hitungkan bilangan molekul gas karbon dioksida yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan dalam C1, 2 mol C2H5COOH menghasilkan 1 mol CO2. Jadi, 0.5 mol C2H5COOH menghasilkan 0.25 mol CO2. Sekarang kita kira bilangan molekul gas CO2. Lihat segitiga ini. Jika kita nak cari bilangan molekul, bilangan mol darab dengan pemala Avogadro. Jadi, bilangan molekul CO2 ialah 0.25 mol darab 6.02 kali 10 kuasa 23 bersamaan 1.505 kali 10 kuasa 23. Soalan terakhir. Nyatakan pemerhatian bagi tindak balas sebatian X dan Z terhadap larutan kalium manganat 7 berasid dan bandingkan tindak balas yang berlaku dalam sebatian X dan Z. Dua kumpulan hidroksil, OH ditambah kepada ikatan ganda 2 alkena. Tindak balas ini adalah tindak balas penambahan. Alkohol pula dioksidakan untuk membentuk asid karboksilik, siri homolog dengan kumpulan berfungsi COOH. Tindak balas ini adalah tindak balas pengoksidaan. Selamat mencuba.